datang kita akan tengok benda ni menjadi satu peringatan, menjadi satu ancaman kepada semua orang yang terlibat di dalam menguruskan harta awam. Baik-baik. Amaran yang kita akan jumpa dalam kuliah akan datang ni, dia akan kena semua orang yang terlibat di dalam menguruskan dana awam. Tak kira sama ada dia menguruskan duit zakat. Dia jangan salah guna kuasa terhadap duit zakat tu. Tidak kira sama ada dia menguruskan duit infak. Ni ustaz-ustaz ni. Ustaz-ustaz ni kadang-kadang orang kaya mai jumpa. Dia kata, ustaz saya nak buat infak sikit. Saya bagi kat ustaz boleh kot? Kan? Orang ramai dia percaya ustaz. Dia tahu ustaz ni pun ada kaki ustaz pun ada juga. Dia kata, ustaz saya nak buat infak sikit. Saya nak amanah kat ustaz. Ustaz tolonglah cari orang yang patut-patut. Dan ustaz pun buat muka serius. InsyaAllah boleh. Rak tak koyak satu cek bagi, tengok 100,000. 100,000. Weh, dia kata down payment X50 lepas ni. Weh. Duit tu tak ada orang audit, tuan-tuan. Yang audit ni Allah aja. Tak ada orang audit. Ustaz-ustaz ni kadang-kadang tak ada siapa audit dia. Sendiri dia aja. Dia dengan Tuhan macam mana? Dia duk mengajak, bagus punya duk habaq kat orang, suruh jaga, tengok dia kaki kona. Minta maaf, benda ni ada di mana-mana. Benda ni ada di mana-mana. Akan datang golongan ini, ambil ingat. Dia menguruskan duit zakat, dia menguruskan duit infak, dia menguruskan duit sedekah. Orang bagi dekat dia, ustaz tolong sedekah kat siapa-siapa. Baik-baik. Every single cent duit tu dia kena jawab depan Tuhan. You never ever misuse duit tu, walaupun sekupang, apatah lagi RM100, apatah lagi RM1,000. Kepada orang yang menjaga duit sumbangan masjid, baik-baik. Yang orang duk bubuh dalam tabung-tabung hari Jumaat ke, orang duk main singgah semayang ke, orang duk bubuh tu, jangan sekali-kali walau RM1 ambil pergi guna pakai untuk kita, jangan. Ini juga kepada orang yang menjaga, yang membuat mahat tahfiz, jaga baik-baik benda ni. Ni dia punya duk keluar account number di bawah apa-apa semua untuk mahat tahfiz. Tengok-tengok setengah daripada tu dia tukar kereta, dia beli kereta mewah atas alasan senang nak pergi berdakwah dan sebagainya. Setengah saja mahat tahfiz, setengah lagi dia joli. Di padang mahsyar di akhirat esok semua orang akan tengok benda ni. Allahu Akbar, ustaz ni, ya Allah. Tuan-tuan, be careful, berhati-hati dengan amaran Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati. Orang yang menguruskan duit anak yatim, buka rumah anak yatim, tu dia akaun nombor keluar, suruh orang bagi untuk anak yatim. Setengah aja pi anak yatim, setengah dia. Jawab depan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menguruskan duit bantuan bencana alam, banjir dan sebagainya, duk kutip duit orang, nak pergi tolong orang yang kena bencana dan sebagainya. Jaga baik-baik duit tu, every single cent kita kena jawab depan Allah. Jangan takut tuan-tuan, benda ni amanah ni. Allahu Akbar, very dangerous. You nak buat baik tu baik, tapi